Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kuih keria yang paling senang, mudah dan saya tak pakai guna apa-apa untuk menyaga atau hidangan untuk korang buat dekat rumah. Ini paling senang, kuih yang paling senang yang korang boleh buat kat rumah. So guys, saya akan bagi detail dan penuh ilmu dalam video ni. So mula-mula kita kena cari keledik. Saya akan gunakan keledik oren sebab keledik oren senang mudah untuk kita dapat berbanding keledik putih. Apa beza oren dengan putih? Putih dia tidak rasa apa-apa, berlemak saja. Yang kuning ni dia manis dan tak ada serat dan akar. Kalau putih tu dia berlemak saja. Memangnya untuk buat keria. Tapi dah tak ada. Kita pakai apa yang ada adalah keledek oren. Potong kulit dan rendam dan basuh bersih-bersih sampai tak ada getah tu, nampak tu. Barulah korang rebuskan dia. Ni busuk ni buanglah. Okay. So saya akan ambil anggaran dalam 2 kilo macam tu dan saya rebus. Yang tadi tu banyak. Ni untuk 2 kilo saya tunjuk dekat dalam video ni. Okay. So masukkan garam 2 sudu kecil. Korang beli je 2 kilo. Nanti kita suka pakai cawan metrik. Okey, 2 sudu kecil garam. Saya akan rebuskan sekali dengan garam. Saya memang macam tu. So, rebus sampailah dia empuk. Korang ambil satu, try tengok lembut tak lembut. Dah lembut, korang angkat dia. Angkat dia, masa panas-panas tu, pastikan panas tu dah air dia dah betul-betul korang toskan. Dan masukkan dalam bekal macam ni dan lenyit-lenyitkan masa dia tengah panas. Kalau korang buat masa sejuk, dia akan lembik. Panas-panas tu lenyitkan dia. Untuk keledek oren ni dia tak ada serat atau akar yang keras. Tapi dia manis. Kita nak salut dengan gula lagi. Jadi dia manis lagi manis. Tapi itulah. Kita akan cut pada sugar gula dia nanti. Okay guys? So tumbuk dia sampai dia lenyit, lunyai. Sampai dia tak ada ketulan keras. Dan biarkan dia sejuk dahulu. Dah sejuk barulah kita sukat dengan cawan. Letakkan cawan metrik. Kita guna cawan metrik. Letakkan, padatkan dia dalam cawan metrik tu. Saya akan dapat dalam 3 cawan. Okey. Saya takut korang tak dapat anggaran sama cawan macam saya ni. Tak tahulah kalau kadang-kadang keledik korang tu kurang ke atau timbangan korang salah. So sukatan untuk 1 cawan 1/2 tepung gandum. Okey. 1 cawan metrik keledek yang dah dilenyit, 1/2 cawan tepung gandum. Tepung gandum tak kisah korang pakai tepung gandum apa sekalipun. Itu saja bahan yang ada saya letak dalam keledek ni. Jangan letak tepung beras, tepung jagung, tepung pulut. Jangan, itu yang buat korang punya kuih meliat. Dia hanya tepung gandum saja. Dia 80% keledek dan 20% adalah tepung gandum. So akan dapatkan hasil kuih keria yang lembut sangat-sangat sampailah petang. Kalau korang bawa pagi, pastikan nak buat ni keledek korang betul-betul sejuk. Tak boleh suam, tak boleh ada panas sikit pun. Kalau korang nak buat pagi, korang rebuslah pada waktu malam. Pagi tu barulah korang buat dia. Tapi pastikan korang lenyitkan dulu. Okey. Buatkan dia sampailah jadi dough. Gaul-gaulkan dia sampai jadi dough. Ni khas video yang saya buat ni untuk korang buat yang sedikit, kuantiti yang sedikit dahulu. Okey. Sudah siap. Biarkan dia selama 15 minit dulu, bagi dia rehat, barulah korang gunakan dia. Kena rehatkan dia. Nampak tak tekstur dia macam ni? Dia lebih kepada keledek berbanding tepung. Okey, jangan tambah tepung lain. So, rehatkan dia 15 minit dan gunakanlah dia. Kalau korang buat dekat rumah nak goreng terus, tak perlulah pakai minyak. Saya pakai air sahaja. Pastikan tangan korang je yang basah. Jangan keledek tu yang basah. Bulat-bulatkan dia, cocokkanlah tengah. Macam mana nak buat? Basahkan balik korang punya tangan. Gaul bulatkan dia sampai rata licin dan celup tangan satu jari tu dan cocok. Untuk dapat hasil yang cantik, lepihkan sedikit untuk nampak dia lebih besar.
Okey, so saya pakai air saja. Tapi kalau korang berniaga, nak simpan keledek tu, nak gentil banyak-banyak, baru korang goreng, korang kenalah pakai minyak untuk mengelakkan dia basi. Kalau keledek ni dia sensitif sedikit. Kalau korang buat kat rumah, nak goreng terus, boleh pakai air sahaja. Kalau berniaga, buat sedikit juga, nak terus goreng boleh pakai air sahaja. Tak ada beza air dengan tepung. Cuma kalau korang air dengan minyak. Cuma bezanya kalau korang pakai air, kuih tu cepat basi dan goreng terus. Tak boleh simpan lama. Sebab dia dah kena air. Takut dia melembik satu dan basi. Kalau minyak, bolehlah tunggu 2 ke 3, 4 jam untuk korang nak gorengkan dia. Okay, so kita buat gula dia. Time nak goreng, 2 air cawan metrik yang saya dah masakkan bersama gula merah. Okey. Dan saya tapiskan dan saya masukkan dalam kuali balik. Apa fungsi gula merah ni? Untuk dapat warna gelap macam ni. Berbanding gula Melaka. Kalau korang pakai gula Melaka, dia tak segelap ni dan warna dia tak cantik. Dan kalau korang pakai gula Melaka, tak ada masalah. Boleh je. So, masukkan gula batu. Gula batu apa fungsinya? Untuk kekal kekerasan gula tu tak cepat cair. Dan saya masukkan gula pasir 1/2 cawan. Kalau nak kurang manis, 1/2 cawan. Kalau nak manis, boleh letak 1 cawan. Okey? So, biarkan dia cair. Buka air kecil je api. So, jom. Kalau ada daun pandan, masukkan daun pandan. Tu depan tu daun pandan. Maaf, tu bukan daun pandan saya. Jadi, kita nak bawang ni letak daun pandan lah. Tak ada, tak apa. Boleh je skip. Okey, so ni kita pergi goreng. Yang gula tu biarkan dia cair sendiri. Tapi buka api kecil. Tapi kalau ada korang punya dapur dia satu, korang biarkan sekejap, korang gorenglah kering korang ni. Nanti saya bagi tahu apa fungsi kita nak masak gula tu awal. So ni kita goreng, jom. Okey, goreng, pastikan minyak korang tu dah panas. Ni nampak ni, macam ni korang, saya takut merekah korang punya kuih tu. Ambil air, basahkan korang punya tangan, cocok jari korang dengan air dan cocok lubang ni macam ni. So, licin permukaan ni. Nampak? Okey. So, jom kita goreng. Pastikan gorengkan korang tu minyak dia penuh dan panas. Masukkanlah korang punya kuih tu. Saya masukkan sekali semua. Okey, anggaran dalam 30 biji macam tu saya dapat. Kalau korang buat kecil, dapat lagi banyak. Ni anggaran untuk 3 cawan metrik, dapat 30 biji. So, masukkan, pastikan minyak korang dah panas. Untuk dapur gas yang saya pakai ni, dia api yang tak terlampau kuat. Jadi, nak masakkan dia tu, memang makan masa yang lama. So, korang kenalah sabar. Gaulkan dia sampailah jadi dia brown. So, bila korang masuk, dia berat. Nanti dah masak, semuanya akan terapung. Okey. Beza dah masak dengan belum masak. Korang boleh tengok. Okey. Ni saya tambah minyak lagi. Tak apa. Janji minyak korang tadi dah panas tau. Saya tambah minyak. Sekejap. Saya tolak sikit. Okey. Kena berenang-renang korang punya keledek ni. Kuih ni. Kalau tak, korang punya kuih ni dia tak mengembang. So korang boleh tengok, nampak tak dia dah kembang. Bila dia kembang, dia akan naik. Tapi belum masak lagi sayang. Korang kena tunggu sampailah dia jadi brown. Jadi gelap. Don't worry, dia tak akan keras sayang. Tapi kalau korang masak tak betul, bila korang masuk dekat gula, habis, hancur, lenyek, pingit. Gitu. Jangan risau, dia tak akan mengeras. Dia tak akan keras untuk sukatan tepung yang saya bagi. Tak akan keras kalau goreng lama. Tetapi kalau korang lebihkan tepung, dia akan mengeras kalau korang goreng lama. So nampak tak beza warna dia? Kita akan gelapkan sedikit. Tak ada masalah kalau korang nak gelapkan sikit. Tapi untuk dapat tekstur permukaan depan dia tu rasa macam rangup sedikit, korang bagi dia goreng garing sangat-sangat. Biar dia garing, gelap sedikit berbanding dengan video ni. Dia tak akan mengeras. Orang tak gigi pun boleh makan lah. Dia punya garing tak tebal, nipis seperti kopuk. Macam itulah. Macam mana korang nak tahu? Korang kena cubalah. Gitu. So ni nampak tak yang saya biarkan tadi? Biarkan hangat api yang kecil. Tapi tak ada masalah.
Tak ada masalah korang masakkan tu dulu baru korang buat gula ni. Saya masak sekali dua ni. Apa akan terjadi kalau korang buat lepas korang angkat panas-panas dan turun sira? Apa akan terjadi? Ni dah boleh angkat, okey guys. Warna dia dah cantik dan dia pun rangup sangat kat luar. Bila korang keluar daripada kuali ni dan terus masuk gula korang dah masak tadi tu, korang punya taster kerangupan kuih keria yang kita bawa angkat ni akan stay rasa rangup seperti kerupuk gitu. Sebab kita nak jaga kerangupan dia tu sungguhlah susah. Kalau korang angkat dia dan korang tunggu dia 3 ke 4 jam baru korang goreng dia, dia dah lembut. Dia dah lembut, dia still lembut je lah. Dia kerangupan tu dah tak ada sebab dah kena angin gitu. Tapi kalau tengah panas-panas ni korang terus sira, memang dapat hasilnya yang mantap. Okey, so ni kita bolehlah kuatkan api bagi dia kering sedikit lagi. Ini belum kering ke guys. Buih-buih nampak tak buih-buih? Macam mana kita nak tahu dia kering? Okey, sekejap saya buka api besar sikit. Okey. So ni, buih-buih tak apa, kacau sahaja. Besarkan sedikit api. Okey, so ni saya pakai api kuat. Kalau api dapur macam tu, korang just staykan api besar saja. Gaul-gaulkan dia. Okey, nampak tak buih-buih tu? Nak tahu dah okey ke belum, angkat dia. Mesti stay ada air lagi. Korang kacau dia sampai tak ada air. Okey, ni nampak tak? Dah tak ada air. Korang tolak-tolak dah tak ada air. So kecilkan api atau tutup pun boleh dan bolehlah masuk kuih keria korang tu. Okey, dan gaul-gaulkan dia lah sampai sebati kat korang punya kuih. So nampak tak? Tadi saya buang angkat dan saya terus sira. Buka api sikit kejap, kacau sampai tak ada air dan sira. Sumpah guys, rasa kerangupan kuih tu masih kekal ada dekat kuih tu. Itu je beza kalau korang masak dan terus sira. Tapi kalau korang dah masak, nak tunggu sekejap pun boleh, tak ada masalah. Dia masih lembut. Cuma kerangupan dia tu hilang lah. Okay, so gaulkan dia. Don't worry. Tips yang saya bagi ni, masuk gula terus, takkan korang punya kuih ni melekat. Pastikan korang gaul tu, gula dah tak ada dah dekat kuali tu. Okey, nampak tak? Tak ada gula dah. So ni saya dah tutup api. Okey. So kita bolehlah letak. Nampak tak warna? Maaf, meja saya ada keledek. Saya lupa nak lap tadi, tak apalah, dah panas ni. Warna kuih keria ni gelap, cantik. Berbanding kalau korang pakai gula Melaka. Boleh je pakai gula Melaka, tapi cut pada gula putih. Gula Melaka tu dah manis, jadi gula putih tak perlu pakai. Tapi kena banyak lah kalau korang pakai gula Melaka. Kalau nak masuk dalam 2 ketul besar macam tu, letaklah gula pasir korang 1/2 juga. Nanti tak ada gula nanti, sebab gula Melaka dia kurang manis gitu. Okey, so ni hasilnya. Kalau ada melekat-lekat tu, korang bukakan dia masa panas-panas. Kalau dah sejuk macam ni, pisahkan dia. Tapi kalau dah sejuk, korang pisahkan dia, memang takkan boleh punya. Boleh tu boleh, nanti dia akan crack sebab kuih korang ni lembut. Nanti dia akan koyak kuih korang sekali. Okey, so ni hasilnya guys. Kuih keria kita, panas, saya nak koyak kan, tak apa. Semua yang panas sebenarnya. Aduh, mana nak ambil ni? Ni lah kecil sikit kot gula. Okey, ni lah panas ni guys. Panas. So ni hasilnya guys. Korang nak cuba kerangupan dia macam mana, korang cuba. Okey, so guys, selamat mencuba. Okey, saya halalkan ilmu yang saya bagi ni. Kalau korang tak faham, korang komen kat bawah ni, saya akan balas dan saya akan bantu. Okey, so selamat mencuba guys, kuih keria Melaka. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dulu saya punya video. Like dan share komen. Bye guys. Selamat mencuba.